العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat, sedang pendengar dan juga sedang penonton yang diikuti, alhamdulillah pada pagi ini kita akan sambung pula. Dan juga saya minta maaf lah tu lewat masa kita hadir pada pagi ni. Kemarin hari Jumaat kita akan cuti tiap-tiap hari Jumaat. Hari ni Sabtu pagi insya-Allah kita sambung. Dan juga belum pada tu mana masuk dah tu, kita bagi satu chair. Kita bagikan live kita ni satu chair seorang. Untuk kawan-kawan kita yang tak pernah masuk lagi tu, boleh bersama dalam majlis kita, halaqah kita, dapat muzakarah bersama dengan kita, yang mana tak pernah masuk lagi tu. Yang juga yang mana tak ada kitab tu, boleh kita, kalau kita pandai, kita ambil link di sana tu. Saya naik tu, di bawah tu, atas tu kita tengok. Boleh di sana tu. Kita nak giwak sendirilah tu. Yang juga hanya kitab ni untuk di mengaji sajalah. Kalau nak belajar, nak mengaji, nak mengajar, boleh. Pihak muallif tu dia izin lah. Kalau lah kita untuk nak menego, nak gapo tu, dia tak benar lah tu. Kita nak buat kitab lagi jual, misal menego, tak boleh lah tu. Tu muallif tu buat kitab tu dia tak izin kalau macam tu. Tolong siapa yang mana kita nak tengok tu, bimbang-bimbang takut, kita pergi duk canggah. Baiklah, untuk tak melewatkan masa, kita akan sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin ya rabbal alamin. Pada angka yang kelima, kalimah yang kelima, masih dari surah apa dia? Al-Baqarah lagi tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Ayat yang ke 219
Surah Al-Baqarah jugalah tu. 219. Kita sambung hak baru ni sikit. Oleh kerana kita royak tak habis baru ni tu. Dia kata di sini harus waqaf pada kalimah tatafakkarun. Boleh kita nak beradu pada kalimah tatafakkarun. Dan ibtidak selepasnya. Ibtidak selepasnya, selepas daripada tatafakkarun tu lah. Boleh kita nak beradu situ. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Boleh. Kita nak beradu situ boleh. Dan ibtidak, yakni ibtidak ni kita mula. Yakni mula bacaan. Ibtidak yakni mula bacaan selepasnya, selepas daripada kalimah tatafakkarun. Selepas daripada kalimah tatafakkarun boleh. Kita nak beradu situ boleh. Lepas tu nak apa dia nak ibtidak lagi selalu. Boleh. Dan juga beradu sini ni orang panggil satu sunnah. Iaitu waqaf al-masnun. Nabi pun waqaf sini. Tatafakkarun. Tengok. Waqaf di situ. Dia kata waqaf di situ di tatafakkarun tu lah. Adalah terbaik. Adalah terbaik. Comel. Dia kata comel. Waqaf situ. Kerana apa? Kerana ia tatafakkarun tu, kalimah tatafakkarun tu adalah kepala ayat. Kerana ia adalah kepala ayat. Ra'sul ayat. Kepala ayat. Kita apa dia? Kita rejak dah bani tu. Marai dulu tu. Kepala ayat. Morak dengan kepala ayat yang telah berkata oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari tu, iaitu apa dia? Ra'sul ayat huwa akhiru kalimatin fiha. Tu. Akhir bagi kalimah yang ada padanya. Pada kalimah tu. Akhiru kalimatin fiha. Mana? Yang akhir bagi kalimah tu. Tatafakkarun. Tu rasul ayat. Apa tu? Duk panggil apa dia? Kepala ayat tu. Zahir mata kita tengok sekaligus. Bukan kepala ayat ni, hujung. Ya, murak. Murak tu, hakikat tu hujung. Akhiru kalimatin fiha. Tetapi ulama panggil kepala ayatnya, dia misal, dia seperti itu. Seperti bukit yang kita duk banyak kemarin tu, seperti bukit, gunung yang tinggi. Kita tengok gunung, ambil pada humbi dia naik tinggi tu kemoncak dia nak panggil kemoncak dia tu. Orang tak panggil apa dia? Orang tak panggil hujung. Dia panggil pala dia, tengok besar pala dia. Tinggi pala dia. Dia kecek lagu tu. Tak? Sebab apa? Sebab mulia Quran. Tinggi dia. Tu kalam yang tinggi. Sebab tu dia panggil Ra'sul Ayah. Tu mengikut apa dia? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari sebut dalam kitab dia Ma'alimul Ihtidak ila Ma'rifatil Wukuf wal Ibtidak. Tu dia dah. Dia bukan ekor. Kita nak panggil hujung, kita nak panggil ekor ayat. Dia bukan. Ra'sul Ayah. Bima-bima takut kita pergi tafsir kepada pelajar kita, hidup royak pelajar kepada pelajar kita, tak kena dah. Ni boleh ni. Tatafakkarun iaitu akhir kalimah. Dia panggil Ra'sul Ayah kerana nak mulia Quran. Nak mulia kepada Quran. Tu kerana apa dia kata ialah adalah kepala ayat. Sebab tu comel ada situ. Namun
begitu harus juga wasal atau kalau kita ada naskah tu ya atau dua tu kita kena buasa tu. Nah, atau tu jangan kena buasa. Kita gugur sah itu. Nah, atau berhenti bacaan Al-Quran pada ayat tersebut. Ada juga. Kita nak wasal berhenti baca Al-Quran tu pada ayat tersebut. Hak tak bolehnya dia kata, tetapi perlu diingat bahawa tidak harus, yakni tak boleh. Tak harus, tak boleh. Nah, ibtidak dengan fid dunya wal akhirah. Kalau kita nak wasal tak apa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Boleh lagi. Tak bolehnya kita waqaf situ, tatafakkarun. Lepas tu kita ibtidak fid dunya wal akhirah. Tengok. Waqaf selepas berhenti bagi tempoh yang lama, bagi masa yang lama. Yakni murak dengan masa yang lama saat ni tu, iaitu kita waqaf dengan secara kotak. Tak boleh. Kita waqaf dengan secara kotak tu tak boleh. Lagu mana? Kita berhenti bacaan. Dengan kita tidak niat nak sambung bacaan kita. Kita katuk Quran. Tu. Sadaqallahul azim. Katuk. Tak mari pagi Isyak nak baca pula ni lepas subuh. Buka. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fid dunya wal akhirah. Tu tak boleh tu. Tu dia. Cerita tak boleh tu. Maksudnya dia kata jika ibtidak hendaklah dengan ayat sebelumnya. Kalau kita nak ibtidak juga, nak mula juga, kita ambil ayat sebelumnya. Kita kata di sini mula, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Ataupun ayat sebelum ada tu lagi. Boleh. Tu dia, sebab tak faham tu kalam dia tu. Kalam dia tak faham. Dia masih duk berhubung kait dengan kalam hak sebelum dia tu. Fi dunia ni harajah dia bertakluk. Dia ada tempat takluk. Tiap-tiap harajah ni dia berhajat kepada tempat takluk. Maka kalam fi dunia ni jadi orang panggil masih bergantung dengan ayat sebelumnya lah. Habis tu kita tak boleh kita nak ibtidak situ tu. Kita nak pergi mula situ tu tak boleh. Tu dia. Orang panggil berhenti secara kotak. Tu. Tok saya sambung lah. Baca tersebut tu kita sambung dah. Tu orang panggil adalah beradu sifat yang muktamad juga tu, wakaf secara kotak tu. Adapun kita niat untuk nak sambung, waktu tu tak ada apa. Kita beradu situ, la'allakum tatafakkarun. Lepas tu niat kitanya nak sambung semula. Tak apa tu. Tu dah. Tu dia. Tanpa niat untuk nak bersambung. Tetapi ada khilaf ulama juga tuan-tuan. Pada kelimah tu saat ni tak? Ada beberapa khilaf ulama. Yang mana telah berkatalah oleh ulama. Kaum yang pertama dia kata baik waqaf adanya. Kita waqaf sini boleh. Tatafakkarun. Dan boleh ibtidak pada kelimah selepasnya. Saat ni lah. Supaya saat ni je lah. Kerana apa? Kerana dia kata waqaf pada akhir ayat tu, tatafakkarun tu, adalah satu sunnah. Tu
adalah satu sunnah. Satu sunnah. Nabi wadu situ. Boleh kita nak wakaf situ. Baik sekali lah. Tu. Dan juga yang kedua, kaum yang kedua dia kata boleh kita wakaf, tetapi tidak digalakkan memulai bacaan kalimah selepasnya. Tapi kita tak galak kita nak ibtidak, nak mula kalimah selepas daripada tatafakkarun, kena kepada fid dunya dia. Kena kepada fid dunya. Kerana apa? Dia kata kerana tanpa ibtidak yang betul menyebabkan kekeliruan makna. Kalau kita ibtidak tak betul, menyebabkan keliru makna, syubhat makna. Tu dia. Supaya kita kecek lagu ni Tagi kita kecek dengan sang kita. Makan. Tanya je tak faham tu gapo. Tagi kita dah. Tu. Tagi kita dah. Bisa kita kecek lagu tu. Dia mau dengar ke apa? Kita ke mana tak faham tu. Kalai dia tu. Cakap pe dia tu masih duk hubung kai tak faham. Tagi kita apa? Sebab tu dah fid dunya wal akhirah. Pada dunia dan juga akhirat kamu. Gapo? Kita nak jaga apa? Dunia akhirat. Sebab tu menyebabkan kekeliruan makna tu dia. Aulanya kita hundur sikit bacaan kita tu. Hundur sikit. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Molek hundur jadi satu ayat dah situ. Tu paling comel Itu paling comel tu dia. Maka telah berkata oleh Abu Hatim As-Sijistani. Abu Hatim ni dia nakal yang dinakal oleh Al-Imam Al-Qastallani. Dalam kitab dia Lataiful Isyarat. Juzuk 1, sahifah 249. Dia. Dia kata lagu mana? Dia kata Abu Hatim kata man lam ya'rif ilmal waqfi lam ya'lamil qur'ana. Allahu akbar. Tinggi dah perkataan dia ni. Syiah habis kita tak faham Quran. Dia kata siapa-siapa yang tak pandai ya'rif, barang siapa yang tak mengenal ia man dia. Ia barang siapa saat ni dia. Tak kenal ilmal waqfi. Ilmu wakaf. Tak pandai ilmu wakaf. Ni jaga molek dah. Orang hak wahid apa tu? Orang hak wahid tak sengaja ilmu Quran tu jaga molek. Lam ya'lamil Quran. Saya dia saat ni tu. Apa dia? Nasihat dia saat ni lam ya'lamil Quran. Tak boleh menguasai Quran lagi. Dia saat ni tu tak pandai lagi Quran. Tak tahu lagi Quran. Tu dia kot tu. Tu. Orang yang tak tahu ilmu wakaf, yakni ilmu tepat wakaf, maka ia saat ni tu belum memahami, lam ya'lamil Quran, belum memahami Quran lagi, ataupun belum membelajar Al-Quran. Ulama dah sebut lagi tu. Ataupun dia saat itu belum dia belajar Quran. Tu. Ni mungkin kita dengar ni. Kapo ustaz tu ya ni. Puasa payah, puasa kapo. Kita nak apa dia? Fok kita biasa-biasa dengan ni. Biasa-biasa dengan biasa-biasa dah jatuh masalah ni. Dengan sahabat, dengan luas-luas saya dah kita duk mengaji dah ni. Pandai belakang dah ni. Kita nak kecek dah masalah ni. Tempat kita kecek jawi ni tak pandai. Kita ngaji lagi. Kita ngaji lagi. Tu setara mana kita mengaji. Tu
Kalau kita mengaji dah tak pandai hak tu dah, barangkali dimaaf. Hak ni tak langsung. Lepas tu dak agak atas dia tu tak apa tu maaf. Dengan sebab dia tak tahu baca Quran salah, tu maaf. Tu salah belakang. Tafsir lagu salah belakang tu. Dan berkata Imam Jazari dalam kitab dia Muqaddimah. Muqaddimah dia tu memberi peringatan kepada puak kita ni. Imam Jazari ni memberi panggil peringatan, beri tambih kepada puak kita yang duk baca kitab dia tu, yang duk tengok, yang duk mengaji kitab dia tu. Dengan dia kata kena wa ba'da tajwidika lil huruf la budda min ma'rifatil wuqufi. Tu dalam manzumah dia manzumah al-Jazari tak banyak bait dia kata tu wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Selepas daripada engkau, dia kata, selepas daripada engkau belajar dah ilmu tajwid ni, lepas daripada kita ngaji ilmu tajwid gapo dah tu, la budda min ma'rifatil wuqufi. Mesti, la budda, tak dapat tidak, maknanya mesti. Mesti kamu kena belajar ilmu waqf. Min ma'rifatil wuquf, daripada mengenal apa dia masalah waqaf ni. Bukanlah min ma'rifati qira'atis sab'ah, qira'atil asyarah, kena dah. Qira'atil ashr, 10. Dah. Selepas daripada kita ngaji tajwid dah dah. Ngaji ni dulu. Di hari ni kita ambil qiraat, ambil apa tu bukan salah benda tu, tak salah pun. Tetapi cara yang telah disusun oleh ulama tu menyalahi dengan kita buat tu. Bila menyalahi, kita tak gagal lah kitanya. Cara tu, cara yang telah tetap, yang telah susun oleh ulama, kita pergi menyalahi benda tu. Dan juga apa dia tu, tergalik dengan benda tu, sehingga ilmu wakah tak kena. Wakah ada macam mana tu. Tu. Ni sebagai nasihat Imam Jazari kepada fak kita ni. Jadi dan juga para sahabat dia ambil berat benar tentang panggil baca Quran dengan memelihara wakaf ibtidak ni. Tu. Kerana apa? Kerana mereka saat ni tu ia terima secara musyafahah dengan Rasulullah SAW ni. Dia panggil mereka saat ni tu ia belajar seperti tidak seperti mana mereka belajar untuk nak membaca Quran tu. Sebab tu ia ambil perhatian yang tinggi. Amati, jaga-jaga sungguh. Kita ada hari ni dak. Kita ada hari ni dak. Tu dia. Sebab tu saya kata banyak kita menyalahi. Kita menyalahi para ulama tu banyak. Sebab tu kena jaga-jaga situ tu. Bukanlah tak molek kita mengaji semua ilmu apa tu. Comellah ilmu qiraat apa tu. Tapi sebelum nak pergi situ kita hak ni dulu. Jadi ya. Menurut Imam Jazari bahawa orang yang tamu yang menulis kitab, panggil kitab yang berkenaan dengan bab wakaf ni, wakaf ibtidak ni, ialah Imam Syaibah bin Nasah Al-Madani. Imam Syaibah bin Nasah Al-Madani, dia wafat pada tahun 130 Hijrah. Allah. Orang tabi'in awal ni. Dia wafat pada tahun
130. Tu Imam Jazari kata, orang yang menulis kitab ilmu wakah hak mula-mulanya kenalah, ialah Syaibah bin Nasah Al-Madani. Dia mati pada tahun 130 Hijrah. Kitab dia yang bernama Al-Wuquf. Nama Al-Wuquf, segala wakah-wakah. Tetapi Imam Jazari kata dia tak pernah tengok, Imam Jazari sendiri ni, dia tak pernah tengok isi kandungnya dalam kitab dia tu, kitab Imam Syaibah saat ni tu. Dan juga dia saat ni tu dia tokoh yang besar lah, tokoh qiraat pada qarun yang kedua tu. Tu Imam Syaibah ni, Nasah Al-Madani ni, iaitu dia tu dia menantu bagi Imam Abu Ja'far Al-Madani. Hebat dia mu dah. Menantu bagi Imam Abu Ja'far Al-Madani, salah satu imam qiraat 10 je lah, tuan. Salah satu imam qiraat 10 tu. Kerana apa? Kerana ia saat ni tu ia menikah dengan anak Abu Ja'far yang nama Maimunah. Kisah dia ni. Ia menikah dengan anak Abu Ja'far hak nama Maimunah, bini dia tu. Anak murid Syaibah ni, anak murid Syaibah hak yang masyhurnya ialah Imam Nafi' Al-Madani. Kita kenal Imam Nafi', qiraat Nafi'. Imam Nafi' Al-Madani. Dan juga anak murid Nafi' ialah apa dia? Qalud dan juga Warash. Tu anak murid Nafi' iaitu Qalud dan juga Warash. Maka dia panggil perkara yang menarik daripada daripada kajian Imam Jazari saat ni dia. Dia panggil perkara yang menarik daripada kajian Imam Jazari saat ni tu ialah orang panggil pengarang ilmu waqah ibtidak ni terdiri dalam kalangan tok qurra, dan juga ahli nahwu. Di antaranya orang yang buat ilmu waqah ni, di antaranya tok qiraah Imam Nafi' sendiri, Imam Kisai, Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan juga Imam Khalaf Al-Bazzar. Tu di antara tok qurra yang mengarang ilmu waqaf ibtidak ni. Dan ulama tok nahwu, di kalangan ulama tok nahwu hak yang mengarang ilmu waqaf ibtidak ni, iaitu kena kepada Imam Abu Ja'far Muhammad, tok guru bagi Imam Kisai, dan Al-Farra, Imam Al-Farra, dan Al-Akhfashi, Pak Nahwu, Al-Akhfashi, dan Ibnul Ambari, Ibnul Ambari. Tu di antara orang-orang yang mengarang ilmu waqaf ibtidak. Tu. Habis itu. Tu dia. Tu boleh kita tahu saat ni. Kita rasa kata bukanlah tamada. Bukan tamada. Bukanlah dia panggil preh-preh. Semoga Tuhan beri taufik dan juga hidayah lah tu, boleh faham ada ilmu ni. Tahu Tuhan tu dia jeput semua lah kita duduk dalam garisan ni. Habis itu mana tadi. Boleh kita nak beradu dah, tapi bukanlah dengan secara kotak. Ingat situ pada ayat ini, bukan secara kotak. Kalau dah kotak tu tak boleh lah. Kita kena gustai lah.
kena paling ambil ayat sebelum dia tu. Kalau kita wakas kotak tu. Habis itu. Dan juga kelima seterusnya, kelima yang ke-6 dia kata, kelima yang ke-6 ni faradtum. Surah Al-Baqarah juga ayat 237. 237 tuan-tuan. Mana? 237 ni. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Aduh. Tengok lewah dia tak ada lewah tu ada. Dia jaga aku satu tu tengok. Orang ada kitab tu. Perlu dia kata perlu yakni wajib. Perlu sini tu yakni wajib jaga mulai tu. Perlu yakni wajib. Wajib ni diberi penjagaan pada sebutan dad. Wajib kita kena beri jaga pada kalimah dad tu. Makhraj dad tu. Yakni pada sebutan huruf dad tu Dad yang mati tu. Kenapa apa? Supaya tidak diidgham ke dalam huruf ta. Faradtum. Bime takut kita dibaca faradtum. Dengan idgham kamil tu. Tu. Faradtum. Faradtum. Maknanya dha tu masih ada lah sifat dia bukan idgham habis tu. Bukan idgham habis. Bukanlah kita idgham dha di dalam tak jadi habis licin. Di sini ada lagi faradtum. Bukan kata faradtum. Faradtum tu habis. Tu dia. Pada sebut huruf dha dan juga tak dia kata. Dha mempunyai sifat istitalah. Dha ni dia ada sifat istitalah. Dan tak juga dan tak pula bersifat dengan tarqiq. Bersifat dengan tarqiq. Nipis. Itu dia. Kita tengok jawab akal dua tu sifat istitalah dakwah tengok. Allahu akbar. Istitalah bermula istitalah ialah menyebut huruf dad. Dia kata menyebut huruf dad dengan lambat. Serta lidah berpegang kepada panggal gigi geraham atas. Sebelah kanan atau kiri. Sebelah kanan ataupun kiri. Boleh lagu tu. Kita nak tak apa dia. Lek kanan pun boleh. Lidah kita tu. Panggal lidah tu. Tepi hafah tu. Ataupun kita nak tak sebelah kiri pun boleh. Faradtum tapi paling mudahnya balik kiri lah. Paling mudahnya balik kiri lah. Itu dia. Habis itu gigi geraham ni gigi ni lah gigi panggil apa gigi ni latras gigi geraham kita ni ni alai ni. Itu dia. Lidah kita ke satu ni. Tu. Ni lidah misal ni orang panggil langit gigi atau pipi ni ni satu ni kita ke satu ni tu. Faradtum rad tu jadi belaga itu faradtum. Itu dia. Dan juga akal yang ketiga. Tengok akal yang ketiga tarqiq tu. Dan tak tu dan huruf tak bersifat dengan tarqiq. Apa tarqiq? Tengok akal tiga bawah tu. Tarqiq dia kata menyebut huruf tak dengan nipis. Bukan to.
Ta nipis. Kita nak baca tallah, ta tak boleh tu. Ta nipis dan tidak tebal. Nipis dan juga tak tebal. Lagu mana? Haitsu, sekira mulut kita saat ni tu seperti keadaan senyum. Sekira mulut kita dalam keadaan yang senyum. Allah. Tak mungkin dia suruh senyum belakang tu, bukan tu. Allah. Nak royak kata bukanlah katuk mulut sangat. Bukanlah apa dia suka sangat. Lagu mana? Sekira mulut tu seperti keadaan senyum dia kata. Allah tu. Allah. La'akidanna asnamin lahum tatafakkarun. Tatafakkarun wa yas'alunaka 'anil yatama. Tama. Nipis. Habis itu dan juga kalimah yang ketujuh. Kalimah yang ketujuh. Kita baca sekali lagi. Kalimah yang ketujuh ni pada surah Al-Baqarah, tengok wa yabsutu. Wa yabsutu. Kita ada kitab tu. Apa orang ada kitab tu, cuba boleh komen tak 5 orang tengok tu. Kak Safinah, itu Mama Safinah ada tu Shelly, apa dia lagi tu? Ada kitab tu, cuba tolong komen apa orang. 4-5 orang ni dah, masya-Allah buat kita ni. Bermaknanya Allah Taala buka kita ni. Untuk nak tahu agama. Tu 5 orang, walaupun seorang tak apa lagi saya. Untuk orang nak ngaji untuk orang nak ngaji sungguh tak mesti beribu-ribu orang. Tak nilai di mata kepala yang amal tu. Kita nilai hanya kepada orang yang bersungguh. Seorang pun tak apa asal sungguh. Tak mesti ratus-ratus. Tak mesti pun. Bukan duduk situ. Seorang pun tak apa. Asalkan benar-benar betul-betul yang nak mengaji. Bil hikmah. Saya ada kitab, alhamdulillah. Alhamdulillah bil hikmah. Nama apa tahu bil hikmah tu. Nampak molek dah tu dengan hikmah tu molek dah tu. Habis situ, tengok. Aku 7 saat ni. Aku 1 dia buat taklif bawah tu. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Aduh. Surah Al-Baqarah ayat 245. Yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dia kata perlu diperhatikan sebutan sin, haraf sin. Perlu diperhatikan sebutan huruf sin pada atas huruf sad. Pada atas huruf sad. Perlu kita dia perhati ke sebutan huruf sin dia. Sin yang rupa hala atas sad tu. Bila hikmah sin yang rupa hala atas sad tu. Jaga situ. Ia perlu dibaca dengan sin sahaja. Perlu dibaca dengan sinnya. Tarik kita ni Asy-Syatibi. Wa yabsutu, bukan wa yabsu. Su dengan sa tu. Wa yabsutu dengan sin. Wa yabsutu dengan sin. Baca dengan sin sahaja juga pada kalimah bastah. Bastah ni serupa juga. Bastah yang ada sin atas sa juga. Kalimah bastah dalam surah Al-A'raf.
kalimah bastah dalam surah Al-A'raf pada ayat tu 69 tu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Bastah. Sin atas sa. Di sini qiraah kita melalui tarik Syatibi yang kita nak ngaji ni, ingat baik kita baca dengan sin pada kalimah ni. Kalaulah sin atas sa dia, sin yang kecil tu atas sa, benar? Apa dia? Baca dengan sin saja. Tu. Lepas tu sin tu kemain apa? Ustaz, sin tu kemain apa? Benar? Sin tu orang panggil satu alamat ataupun kita kata satu isyarat. Bahawa kalimah ni dibaca dengan sin sahaja. Pada asal tulis sen, tulis sen dengan sa lah. Sin kecil tu tak ada lah. Tu sebagai orang panggil dhabtil Quran je tu. Kalau nak mudah kita kata, apa tak tulis dengan sin, dengan sa selalu, dengan sin selalu, oh ya bersutu. So tulis dengan sa. Parak dakwah. Misal kita kata parak dakwah. Hak ni tak boleh. Sebab Quran ni. Quran ni, apa dia? Rasam Uthman ni orang panggil yang telah disepakati oleh sahabat pada masa tu. Sebab tu tak boleh. Habis itu bastah, ingat sin atas sa tu. Sin atas sa. Baiklah, kita nanti sambung pula apa dia esok hari insya-Allah. Tak caping kat mana tu. Kalimah yang ke-8. Insya-Allah kita sambung pula esok. Wan ni cadai. Nak tahu kitab kau. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Tak apalah tu. Juga hari ni dah saja lewat sikit, minta maaf tu. Kemungkinan apa dia masa kita akan berubah, tapi waktu pagi ni lah. InsyaAllah kalau berubah ke mana tu kita akan bagi tahu sekali lagi, insyaAllah. Maka untuk hari ni setakat ni saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan wasi'a ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.